Itu sebab kami ni, hashtag dia, we walk the talk. Mereka hashtag, they don't walk and they don't talk. Silakan Yang Berhormat. Saya percaya ini bukanlah kerajaan walk the talk, tetapi ini merupakan kerajaan NATO. No action, talk only. Kerana sebelum ini dah banyak janji-janji reforms yang tertangguh dan terus ditangguhkan. Tak perlu nak bicarakan soal reforms baru. Pada bulan Mac sebelum ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri menjanjikan bahawa setiap parlimen, tidak kira kerajaan atau pembangkang, akan dapat peruntukan yang adil dan saksama. Selepas siri demi siri rundingan, kini peruntukannya masih RM0 Malaysia. Parlimen kerajaan dapat RM3.8 juta ke RM4.5 juta, tetapi kawasan parlimen pembangkang mendapat RM0 Malaysia. Sebelum ini, pada bulan Januari yang ke-17, Perdana Menteri sendiri menjanjikan bahawa semua ahli kabinet akan diwajibkan untuk mengisytiharkan harta. Sekarang kita dah masuk bulan ke berapa? Masuk bulan ke-9. Sebelum ini dijanjikan juga bahawa kes-kes rasuah tidak akan digugurkan. Ini bukan saya kata, ini daripada kata-katanya sendiri. Tegaskan, diminta gugurkan kes mahkamah jika ingin jadi Perdana Menteri. Dan kini bila betul jadi Perdana Menteri, kes-kes digugurkan juga. Kerana apabila saya dengar ucapan di dalam Dewan tadi, kata ini kerajaan walk the talk. Realitinya ini kerajaan NATO. No action, talk only.